kita nak tengok mengenai 5 MPV yang paling jimat minyak sekali di Malaysia, unit baru ataupun penggunaan fuel consumption yang paling rendah dengan teknologi serta ciri-ciri yang ditampilkan serba baru. Pertama, Mitsubishi Xpander. Saya percaya ramai di antara kita pada hari ini akan memilih Mitsubishi Xpander ini, terutama sekali anak-anak yang makin membesar. Harga untuk Mitsubishi Xpander ini bermulanya daripada harga 99,980 sehinggalah harga 109,980. Harga ini cumalah body sahaja, tidak termasuk insurans. Tentang spesifikasi enjin pula yang diberikan oleh Mitsubishi untuk Mitsubishi Xpander ini, ianya menggunakan enjin 1.5 liter. Enjin ini dapat menghasilkan kuasa 105 PS dan 141 Nm torque. Yang menariknya mengenai Mitsubishi Xpander ini, ia menggunakan transmisi 4 kelajuan automatik, bukannya CVT. Makna kata enjin 1.5 liter ini jika di brand lain akan menggunakan transmisi CVT. Lebih tepat lagi, Mitsubishi Xpander ini cukup tahan lasak daripada segi gearbox. Untuk kapasiti tank pula, ianya mampu menampung sebanyak 45 liter petrol pada satu tank. Jika dikira dengan harga petrol sekarang RM1.99 bersubsidi, menjadikan RM89.55 untuk full tank Mitsubishi Xpander. Bagi kadar penggunaan bahan api pula untuk Mitsubishi Xpander ini, ianya mampu menghasilkan jarak perjalanan sekitar 6.5 sehinggalah 7.5 liter untuk 100 km jarak perjalanan. Kiraan liter ini dibuat highway plus bandar. Jika dikira dalam kilometer pula, menjadikan jarak perjalanannya sekitar 14 ke 15 km untuk per liter. Namun kiraan ini bergantung juga pada cara pemanduan serta kawasan. Kesimpulan yang boleh dirumuskan untuk Mitsubishi Xpander ini, ia bukanlah sebagai sebuah MPV yang paling jimat minyak, tapi menawarkan prestasi bahan api yang sederhana. Cukup memuaskan sebagai sebuah MPV yang besar serta luas.